where performance meet exclusivity. One unit, one opportunity. Panjang kan saya cakap bahasa Inggeris hari ni. Assalamualaikum, hai bersama saya Khalida dari Zaman Motors. Hari ni saya nak bawa korang tengok satu SUV yang rare dan first in Malaysia yang berada di Zaman Motors. BMW X1 M35i xDrive 2024. Yes, bukan X1 biasa. Ini version yang paling berkuasa dalam barisan X1, model M Performance. Kalau korang tengah cari SUV compact yang ada gaya, prestasi dan DNA M, this is it. Sekali pandang, terus nampak perbezaan dia. Grill depan dengan M double slat, bumper yang nampak agresif dan rim 20 inci M Light Alloy. Bahagian belakang pula ada quad exhaust. Ya, 4 muncung exhaust. Bukan 2 dan bukan fake tau. Itu tandanya ia memang M Performance sebenar. Korang tahu tak, walau SUV ni kecil dari SUV yang biasa, proportion dia lebih lebar dan rendah dari X1 biasa. Sebab tu nampak sporty tapi tetap praktikal. Warna jet black ni bila kena cahaya matahari akan nampak premium. BMW punya finishing memang tak boleh lawan. Enjin dia 2 liter twin turbo. Tapi yang ni bukan macam enjin X1 biasa. Ini ditune khas oleh M Division. Kereta ni mempunyai 312 horsepower dan 400 Nm torque. 0 ke 100 km/h dalam 5.4 saat je. Untuk SUV kecil ni, itu laju ya kawan-kawan. Disebabkan dia xDrive all-wheel drive system, kereta ni mempunyai cengkaman yang padu. Tak kira hujan atau jalan basah, dia melekat. BMW juga menggunakan M Sport Suspension dan Adaptive M Chassis. Setiap selekoh rasa stabil dan bila cruising tetap smooth. Mungkin ramai yang tak tahu, model ni guna differential khas di depan yang dikawal secara elektronik. Bagi handling kereta ni rasa macam kereta sport. Dengan teknologi ni, bila cornering rasa smooth je, bukan macam SUV yang lain. Rata-rata orang suka model ni sebab dia compact dan powerful. Sporty tapi masih family friendly. Boleh hantar anak sekolah pagi-pagi. Tapi bila weekend boleh pecah sikit dekat highway layan Adrenaline M. Selain itu, ramai suka SUV ni kerana SUV ni paling laju dalam segmen dia. Tapi masih ada ruang boot yang luas dan tempat duduk belakang yang selesa. Masuk je dalam, aura M tu memang terasa. Seat bucket style jahitan M dan steering tebal dengan pedal shifter. Infotainmentnya pula menggunakan BMW Curve Display. 2 skrin besar, 10.25 inci untuk meter digital dan 10.7 inci untuk infotainment. Dan mungkin ramai yang tak tahu, kereta ni ada fungsi augmented reality navigation. Ada skrin yang memaparkan tunjuk arah live masa korang drive. Macam main game. Cool! Selain itu, sound system kereta ni menggunakan sistem Harman Kardon 12 speaker. Sound yang crispy dan deep bass. Bila drive tengah malam tu dengan ambient lights warna biru, memang syahdu. Model M35i ni bukan semua tempat ada tau. Terhad. Dan di Zaman Motors ada unit ni. The first ever in Malaysia, one and only. So, kalau korang tengah cari SUV yang mempunyai the ultimate driving machine dalam saiz compact, inilah dia. BMW X1 M35i xDrive 2024. Satu je ada di Zaman Motors. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lambat, jangan nangis. Details, harga dan kontak info ada di caption. Ingat kereta, ingat zaman. Bye-bye.